Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dilihat pada satu acara di Rumah Putih pada Isnin 2 Mac dengan ruang merah yang ketara di lehernya yang menurut doktornya adalah sebahagian daripada rawatan pencegahan. Trump, apa benda kat leher kau tu Trump? Kan? Belum mati lagi, Tuhan dah bayar cash kat dunia kan? Ada kurap belakang tengkuk kau tu kan? Ramai bagi spekulasi, apa benda kat belakang tengkuk kau tu kan Trump kan? Ada orang cakap benda ni adalah dermatitis, iaitu keradangan pada kulit. Ada orang juga, dia cakap benda ni sebagai keradangan akibat penggunaan krim tertentu. Yang ketiganya, ada orang cakap benda ni sebagai actinic keratosis kan? Iaitu keradangan disebabkan oleh pancaran matahari yang biasa berlaku kat orang tua. Aku tahu Trump kan, aku baca statement White House katakan kau punya tengkuk tu disebabkan oleh, orang panggil dia sebagai side effect oleh krim pencegahan. Pencegahan apa? Pencegahan kebodohan ke? Pencegahan kesyaitanan ke? Aku tak tahu, tak ada orang tahu. Okay Trump, selalunya stay safe, tapi untuk engkau, Free Palestine.